Kenapa masih ada warga emas yang perlu bekerja? Ada golongan warga emas yang masih bekerja atas sebab kepakaran mereka masih diperlukan dalam sesuatu bidang. Dan warga emas tersebut walaupun boleh bersara dengan selesa, tapi mereka memilih untuk terus berkhidmat. Tapi ada golongan warga emas yang tak ada pilihan dan terpaksa bekerja kerana mereka masih belum mampu untuk bersara dengan selesa. Bersara bukan soal umur, tapi ia adalah soal kedudukan kewangan. Hakikatnya, kita semua akan bersara pada suatu hari nanti. Cuma bezanya adalah impian semasa persaraan. Ada yang cukup dengan hidup bersederhana, ada pula yang selesa dengan hidup mewah dan dapat melancong seluruh dunia bila sudah capai time freedom dan money freedom. Persoalannya, di manakah posisi tuan-puan sekarang? Adakah tuan-puan sudah bersedia untuk persaraan? Apa persediaan untuk persaraan dan berapakah simpanan persaraan tuan-puan? Bagi yang masih belum ada jawapan, saya amat sarankan tuan-puan mulakan dengan pembacaan buku-buku kewangan seperti Jutawan dari Planet Jupiter tulisan Tuan Azizi Ali. Buat golongan yang sudah bersedia untuk persaraan, antara persiapan penting yang tuan-puan perlu buat ialah selamatkan simpanan persaraan tuan-puan dari kejatuhan nilai dan jangan melabur menggunakan duit tersebut. Simpanan dalam bentuk emas fizikal adalah kaedah yang sesuai dan selamat berbanding simpanan dalam bentuk wang fiat. Bagi yang berminat untuk menukarkan sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas atau tuan-puan ingin memulakan simpanan dalam bentuk emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.